واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء. بسم الله ما شاء الله ما كان من يعلم إلا من الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا مبدئ يا معين يا حي قيوم فلا يفوته شيء من علمه ولا يعلمه. وعاشرها تجرى ke-10 dan bermula yang ke-10. Ke-10 buat tejrah. Yang ke-10-nya daripada apa 19 dah. Secara tak? Betul tak? Ialah lafaznya rubah. Cara ini ialah kena kepada lafaz rubah. Jadi dia katanya wa maknaha dan bermula maknanya, makna bagi rubah at-taqlilu ialah maknanya sedikit. Kasiron. Bermula makna dan rubah itu ialah taqlil, ialah makna sedikit. Kasiron. Maknanya yang kata sini wa makna bermakna rubah at-taqlilu sedikit kasiron ai fi kalamil arabiyyah. Kasiron kebanyakannya makna taklid ai fi kalamil arabi. Pada kalam orang. Maknanya kalau bahasa orang. Kalau nisbah rubah ni yang banyak ke pakai makna sedikit. Baik. Wa taksiru atau balik taklid. Dan ada makna banyak tapi qalilan hak ni jarang-jarang. Sebenarnya nak ibarat dah. Maknanya kalau makna sedikit, itulah dikatakan kebanyakan. Tapi kalau makna banyak, ini jarang-jarang dulu. Ada khilaf di atas khilaf fi zalika, pada demikian itu zalika makna. Fi zalika, pada demikian itu demikian makna. Wahia dan ia rubah pula ni harfu jarrin syabih. Ia panggil arah jar syabih. Boleh baca belakang. Harfu jarrin syabihin boleh baca. Harfu jarrin syabihun pun boleh baca juga. Mana harah jar yang menyerupai. Kalau kita baca dengan syabihun tu sifat pada kata harfun. Kalau kita baca dengan syabihin, jar dengan cara mujawarah. Mana rubah ni harah jar yang menyerupai bizaidi dengan harah zaid itu. Nak kata harah zaid betul pun tak, tapi menyerupai dengan harah zaid itu. La tahtaju, tidak berhajat la ia rubah ila muta'alliqin, kepada tempat bertakluk lah. Mana ia ada tapi ia tidak berhajat kepada tempat takluk. Kerana kerana kalau sebut kata haraja zaid itu ia tak ada takluk. Kalau haraja asli makna kena ada takluk. Tata'allaqu bi, yang bertakluk lah ia haraja apa rubah lah ni. Bihi, dengan dia, dengan muta'alliq. Wa tajurruha, wa tajurruma, dan menjala. Tak lagi lah. Rasa jual lagi. Watajurruha, dan menjala ia rubah. Watajurruma deh. Menja ia rubah akan barang ba'daha kama dia bagi rubah ni menja lafzon ay fil lafzi, pada lafaz. Makna ya keja bagi hak kama dia ia tadi ia ja pada lafaz. Wa yu'rabu, kita tak? Wa yu'rabu, dan di i'rab akan dia akan ma ba'daha. Dan di i'rab akan dia akan ma ba'da ala hasabil awamili,
di atas sekira-kira amil lah. Amil berapa dia ikut tu lah. Takdiran pada takdir. Gitu deh. Payah kan tengok ibarat dia. Makna rubah arah jar sibih zaidah. No. Maka ia duduk belakang pada lafaz jah. Tapi erok tak sekira-kira awal mili sekira-kira amil takdiran pada takdir. Nampak tak tak? Nah, betul baca lepas itu baca. Wal katiru dan bermula banyak ke? Annaha bahasanya rubah tajurru menjala ia rubah isman zahiran. Boleh pula ia akan isim nakirah. Tak lagi pula zahiran isim zahir. Nakiratan nakirah. Lagi pula mausufatannya isim nakirah mausufah. Jadi tengok ibarat dia. Dia katanya lepas pada rubah golik dia kena isim nakirah. Dah, lepas tu yang kejar isim tu pada zahir. Lagi pula nakirah, lagi pula mausufah. Lagu mana tengok dulu dah. Payah juga ibarat dia. Mana nakiratan mausufatan, mana nakirah yang mausufah, yakni nakirah yang disifat. Gitu. Mausufatan mana nakirah yang disifat ia nakirah. Nakirah tu kena jadi sifat. Ke mana misal ya tengok tak? Nahwu rubba rajulin zahidin laki tu dah. Rubba rajulin zahidin laki tu. Maknanya dua makna lah. Nak pakai makna sedikit pun tak apa tak? Banyak pun tak apa. Mana sedikit lah, jaga-jaga lah. Lelaki yang zahid, laki tu yang telah berjumpa ulah tu. Rak. Sedikitlah lelaki yang zahid ia lelaki, laki itu yang telah berjumpa oleh aku. Saudara. Jadi yang mana? Lepas pada rubah baca jah. Rajulin tu tak? Kerana jajah isim zahid. Hak ni hak kebanyak ke ada. Lagi pula ada nakirah mausufah hak yang disifat pula oleh belakang. Mana rajulin patut zahidin sifat pada rajulin pula. Gitu. Balik sikit. Wahia dan ia rubah fi hadzal misal pada ini misal ya litaklili aja dah pakai makna sedikit sebab orang zahid ni dia tak apa orang dah pondok pun nak cari orang zahid pun tak apa orang pondok bukan orang zahid orang monyok dah tak ada orang ni monyok dah dulu besar dah payah sikit ibarat dia au sifatan seperti itu tak? Atas mana sifatan? Atas pada isman zahiran kalau begitu. Gitu. Atas sifatan lima usufin atas balik pada kata isman zahiran nakiratan mausufatan. Nak beli kau ni. Payah sikit ni. Nak tanya boleh. Enggak. Tadi yang kerja isim zahir. Ni yang kerja sifatan sifat lima usufin. Lima usuf yang mahzufin yang dihazaf. Yang kerja bagi sifat tapi mausuf dia tu dihazaf. Lagu mana nahu qauli ta'ala? Sumpama qauli sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi kan? Ya rubbaka siyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamati dan hadis payah. Erok dia. Ya rubbah. Banyaklah. Enggak. Kasiatin perempuan yang berpakai-pakai lah. Ramailah perempuan yang berpakai fid dunya di dalam dunia. Tapi ariyatun yaumal qiyamati. Telanjang pada hari kiamat. Ada biar gitu. Banyak benarlah tak perempuan yang berpakaian di dalam dunia.
Tapi ariyatun yaumal kiamat, tapinya telanjang pada hari kiamat. Tu nak erak dia, erak. Erak banyak sekali kira dan ni erak. Dan ni nampak pakai tapi sebenarnya telanjang. Jadi dia kata tadi, dia ni dia akan sifat bagi musuh pula yang dihazar. Lagu mana tengok? Ya rubbam ra'atin kasiyatin. Tu yang hazar tu. Dia hazar lafaz imra'ah, dia tinggal sifat bagi imra'ah saja. Tu dia pakai. Tak. Dia gejar sifat je. Tak. Sifat bagi musuh yang dihazar. Musuh dia, musuh nak atas lafaz imra'ah. Dia panggil musuh. Sifat tu kena atas lafaz kasiyah. Kasiyah tu ke sifat pada imra'ah, tapi imra'ah tu buat. Jadi rubbam ra'atin kasiyatin. Dah. Pak ayah juga dah. Wahia dan ia rubah fil hadzal hadisi pada ini hadis khabar litaksiri pakai makna banyak. Dah. Dah sama lah dah. Kalau zahir kena pakai makna jangan. Kalau pakai makna kena pakai makna banyak. Sebab ramai orang pakai ye, tapi dia akhiratnya selanjutnya. Sebab pakai dia tu tidak sepenuh dalam menutup aurat dah. Kalau kita tengoknya 3 golongan ya, kalau orang hak boleh pakai ye sepenuh. Satu kita tengoknya orang dakwah. Orang dakwah dah. Orang dakwah ni ya baik. Orang dakwah ni pakai dia dah. Dia jadi sepenuh lah. Ada kau ni. Ada orang. Orang duk kan. Apa kak? Nampak tu boleh tak ini? Menjaga orang. Betul tak? Gitu. Jadi kalau kita tengok jenis orang tutup aurat betul, tengok badannya bini-bini orang dakwah. Oleh kerana baiklah, baguslah dia tutup aurat pun dia nampak comel tak? Yang kedua kalau kita tengoknya orang tahfiz, hafizah ya. Dia tutup boleh. Betul tak? Yang tiga orang ngaji pondok lah. Tu lah. Kalau luar daripada tu rasa payah sikit kalau nak jaga tak. Payah sikit. Cara jenis tutup tak. Tapi lah ni ada jenis tak ngaji pun ni yang fashion dah ni tak. Yang orang pakai gitu. Dia tiru adik. Tapi tak apa dah dia tiru benda kebaikan. Lah kita kata dia tiru kan tapi benda satu kebaikan tak. Ada. Dekat. Dia boleh cabut puasa luar dah. Jar. Gitulah. Ya dah. Wa i'rabu dan bermula i'rab kan nombor 3. Kabar ni. 2 kali. Wa i'rabu dan bermula i'rab ya bermula ya harfu tanbihin. Ialah haraf tanbih, mana haraf nak jaga dah. Wa harfu nida'in dah haraf seru. Jaga hati. Seru hati dah. Wal munada bermula munada mahdzufun yahza. Ya kan? Ayya qaumi rubbah. Ya qaumi rubbah. Ya pada sini ya qaumi rubbah bermula rubbah harfu taksirin sini dah. Belum rubbah ni haraf tak. Ya belik dah. Dia jadi turah. Dia jadi takut ada sekilap nak baca sekali tu. Rubbah bermula rubbah harfu taksirin ialah haraf banyak. Habis. Lagi pula wajar rusyabihin dah. Dan lagi pula syabih bizaidi mana menyerupai dengan huruf zaidah. Kasiyah bermula kasiyah mubtadaun ialah di mubtada. Situ dah. Tapi tengok molek. Dia baca dengan rafa'. Marfu'un bil ibtida' dengan rafa' ibtida' tapi molek. Wa alamatu raf'i bermula alamat rafu'nya kasiyah dammatun muqaddaratun. Dah kena dah. Dhamma yang ditakdir ala akhir tak akhir saja. Mana amin zuhurat telah menegak daripada zahir dan dhamma istighalul mahali fa'il. Oleh sibuk-sibuk tepat bil harakati dengan harakat allati ijtalabaha yang menarik akannya akan allati oleh harful jar syabih oleh haraf jar yang menyerupai bizaid dengan zaid itu. Jadi harakat bagi itu tertarik-tarik dengan haraf jar zaidah tu.
Maknanya nak baca gini tak boleh. Ya apa nama? Ya rabbika kasyatun. Dia tak boleh baca. Dia kena baca ya rabbika siyatin. Sebab dia panggil menarik dengan bagi harakat. Apa nama ni? Dengan harah syabih dengan zaidun. Dia menarik waktu. Tengok tu. Maknanya payah sekali juga. Kalau kita nak baca dalam hadis ni kan. Mari ya rubba kasiyati. Pada kasiyati mubtada. Sebab rubah itu maknanya menyerupai haraja zaidah. Seorang kata, banyaklah bermula para puan yang berpakaian pada dunia ialah telanjang pada kiamat. Tapi kerana ada ia tu masih beramal dia kira. Payah dia. Payah dia ni kita pelik ni. Di dunia bermula dunia tu pula muta'alliqun bi kasiyah. Ia takluk pada kasiyah pula. Ariyah bermula ariyah khabarul mubtada. Ya, jadi khabar mubtada kan ada marfu'un bi dirafu' dengan dia. Apa nama ni mubtada tadi tu. Wa alamatu rafi dan bermula alamat rafu' ariyatu dhammatun zahiratun ialah dhammah zahir fi akhiri pada akhir bagi ariyah tu dah. Mubtada tak nyata, khabar tu nyata. Betul tak? Ngai tak jumpa lah kat dalam hadis ni. Yang bermula yang zarfu zamani ialah zarf zaman mansubun lagi pula dinasah. Mudah. Yang bermula yang mudhafun mudhaf al-yaum al-qiyamah bermula qiyamah mudhafu ila ra. Wa zarfu bermula zarf pada yang pula muta'alliqun bi ariyah pula. Ya tadi tak ada pada kasiyah. Begitu tak? Qalla kita tu dah. Wa qalla jarruha. Payah nak baca. Wa qalla jar dan sedikitlah oleh jarnya jarruba lidhamir. Tak. Rubah nak bija ni sedikit kali yang bija ialah kena kepada isim dah. Sudah tu. Wa hadza dhamiru dan bermula ini dhamir ialah dhamiru ghaibatin mufradin muzakkarin. Tak. Payah sekali juga ni kalau nak ingat hal ni tak. Ya, sebab dia kata bermula ini dhamir ialah dhamiru ghaibatin. Ialah kena kepada dhamir ghaib. Hak ia boleh jar tu. Dhamir pula sifat ada dhamir pula. Mufradun, dhamir yang mufrad. Lagi pula dhamir pula yang muzakkarun, dhamir yang muzakkar. Baru ia boleh jar. Payah tak lagi. Muradu biha tu tak ruk. Enggak. Apa je awak mari dengan nakirah kan? No. Kalau patut awak sifat lagi, tak? Sifat ada domain lagi. Tak. Sebab alang kata tak? Muradun bihi, sifat ada domain yang dikehendaki dengan dia dengan domain. Begitu pula. Oh, payah nak elok je ni. Masa mana belik kat sini tak? Dia tarik jadi panjang dia masa belik. Dikehendaki dengan dia dengan domain tadi dikehendaki akan al-muzakkar nak ifai muradu dikehendaki akan muzakkar wa ghairuhu ghairul muzakkar gitu. Baca payah ni weh. Wa yajibu tafsiruhu dan wajib oleh tafsirnya tafsir dhamir binakiratin dengan nakirah. Wajib tafsir dhamir dengan nakirah. Ba'daha nakirah mana ba'dah urang. Nakiratin takdir gini sikit ai waqi'atin yang jatuh yang nakirah ba'dahu kama dia pada dhamir. Nakirah ni pula yang mutabaqatin yang muwafaqah ia nakirah lil makna. Tak. Payah tak ada. Nakirah yang muwafaqah ia nakirah lil makna al muradi bagi makna murad. Nakirah pula yang mangsubatin yang dinasab ala tamyiz di atas tamyiz.
Oh, payah boleh ni dah. Belik dah ni. Lagu mana tengok misal dia? Tengok misal baru kita nampak nahu. Rubbahu rajulan laqitu wa rubbahu rajulaini wa rubbahu rijalan wa rubbahu imra'atan wa rubbahu imra'ataini wa rubbahu nisaan laqitu. Lepas tu dia kata dah. Dia suruh Arab lagu ni. Dia kata rubbahu sedikitlah rajulan. Dia suruh Arab tadi atau tamjizan. Ala tamyiz. Dia kata tak? Sedikitlah rajulan nisbah laki-laki, laki itu telah bertemu aku. Saya nak kata. Tak. Dan lagi pula warubahu, dan sedikitlah rajulan ini nisbah laki dua orang laki-laki. Warubahu, dan sedikitlah rijalan nisbah beberapa laki-laki. Warubahu, dan sedikitlah imra'atan beberapa perempuan. Seorang perempuan tak? Warubahu imra'atan dua orang perempuan. Warubahu nisaan laki itu yang telah berjumpa oleh aku. Banyak hebat ni kita masuk. Lagu tu berlaku. Dia jadi domir dia tu jadi tu berlaku. Sama berlaku. Dia buat mari rubahu berlaku. Padahal kalau kita kira kok kena jadi kalau hak tasniah kok rubahuma. Kalau hak jamak rubahum dah. Tapi dok. Dia kata sini domir dia saat ni tu dok ya tak. Qalla jarruhu lid-damir wa hadha ad-damir damiru ghaibatin mufradun muzakkar. Sudah ya. Mana domir tu kena mufrad muzakkar. Murad dengan domir al-muzakkar muzakkar au ghairu ataupun lainnya lain pada muzakkar. Tapi dia nak sini kali kita kira dia nak mufrad gitu dah. Habis itu. Tapi hak ni dia royak dah ni kata jaga dah sebab kita duk ngaji pun tak. Tak temu lagu ni. Jaga nak ada. Tapi hak jaga nak ada ni dah kita tak ingat. Tak bila kita mari lagu macam kita boleh ingat kata ya rabbah. Tuhan dah ya. Ya dia royak kata ya rabbah tu kena kepada makna rubah tu. Ya rubahu tu kita baca ya rabbah. Tuhan lah. Dia nak jatuh sedikitnya. Payah masya-Allah dah. Ini ngaji lah. Wa yutamalu lagi. Wa yutamalu dan diiktima akan dia. Wa yutamalu anna majrurah. Gitu dah. Payah sekali. Wa yutamalu dan diiktima anna majrurah akan bahawa dijanya. Jarubah tadi nanti dulu. Dah. Dan diiktimad akan bahasa ja akannya akan rubah tadi fi hadhil amsilati pada ini misal. Jadi tak ada pada majrur. Dijada fi mahallin nasbin. Pada mahal nasab maf'ul laki tu guna. Dapat aku dah tak? Masa nak payah ni kan. Ya tak kita. Diiktimad bahawasanya dija akannya dija itu dia majrurah hara. Dija akan rubah pada ini misal tadilah rubahu ke. Dia kata dija dia tu pada mahanasa. Dia jadi maf'ul bagi laki tu. Boleh jadi kotu ya tu. Boleh jadi kata kotu. Rubbahu rajulan laki tu jalan dah. Mana rubbahu tu ke dak? Dia harah jah. Tapi nasak dia tu dak akan maf'ul muqaddar bagi laki tu. Rajulan tu tamyiz. Baca dulu dah. Wa yutamalu dan boleh ihtimal annahu bahwasanya majrurah. Majrurnya majrur bagi rubah tadi fi mahalli raf'in. Kita baca dulu. Nafi gua benda lagu ni. Pada mahal rafu' mubtada'un jadi mubtada'. Boleh ihtimal. Baca kata wa jumlatu laki itu dan bermula jumlah laki itu khabaruhu ialah khabar mubtada'. Wal aidu dan bermula yang kembali, tak domir yang kembali mahzufun. Ialah mahzuf pula.
Lagu mana? Ai laki itu telah bertemu aku, hu akannya. Domir dulu. Payah rok nak tulis error di hak ni weh. Dia mari dirubah ni siapa hanya? Rok. Mula dah. Tak kira sekali lagi dah. Dia kata kalau sekali lagi. Wa qalla jar, kita perhati mana. Dan sedikit oleh janyo jarubah lidomiri bagi domi. Neh. Wa hadzal domi, dan bermula ini domi rubai batin. Makna domi hak rubah jar tu lah. Dah. Domi hak rubah jar ialah kena kepada domi tu domi ghaib. Neh. Domi tu pula mufradun, dia nak domi mufrad. Muzakkarun, lagi pula muzakkar. Muradu bihi, dikehendaki dengan dia, dengan domir tadi. Al-muzakkar, muzakkar. Au ghairuhu, ataupun lainnya, lain pada muzakkar. Tak, tapi hak tentunya kena domir ghaib atau mufrad tentunya. Gitu tak? Wa yajibu. Kitab tu begitu belakang tak? Wa yajibu tafsiruhu, dan wajib oleh tafsirnya tafsir domir pula binakiratin, mana dengan isim nakirah. Betul tak? Nak ambil apa itu tahu tak? Betul tak? Setelah kita kira so. Tambah lah takut nak nampak tak? Benda lagu ni. Dia kadang-kadang kita kena mikir barulah. Baru dia nampak kira. Dia kadang-kadang dia gelak kok, tak? Mari dia pening sini tak. Kita pakat terah tak. Terah ni betul tak tahu. Rubah rajulah tak? Laki tu tak? Laki tu ke laki tu? Laki tu ya tak? Tak ada laki tu ke apa tak? Laki tu tak? Kita pergi sini dulu tak? Kita tunggu dia dulu. Dia kata sana tak? Kita laki tu. Dia katanya janganlah rubahkan domain. Makna domain sini kena tahu tak? So dulu. Dulu tak? Akan hu ni. Lagi pula dia kata domain tu pula domain ghaib. Lagi mufrad. Lagi pula muzakkar. Murad dengan dia dengan muzakkar tadi, atau murad dengan domain tadi. Al-muzakkaru muzakkar au ghairuhu, ataupun lain pada muzakkar. Makna kalau kita faham sini ni, ada juga lain pada muzakkar, kena tengok sini. Nampak lagi? Gini muzak. Kalau lah rubaha. Nampak lagi? Rubaha belajar. Kalau rubah, dia kena imra'atan. Nampak lagi? Kalau rubahu, dia kena rajulan. Kalau kita tengok zahir lah. Tapi dia buat misal tu sama belakang. Tapi dia faham pada dia buat hari muradu bihi tu ke? Murad dengan domir al-muzakkaru au ghairu. Kalau muzakkar saja tak kena hari dengan au lah. Tapi dia boleh pakai gini belakang juga ni. Boleh pakai dengan hu saja dah. Sebab dia buat tengok misal bawah. Tengok dulu dah. Lepas tu dia kata lagi, bila dia nak jar domain ni, dia kata wa yajibu tafsiru, wajib tafsirnya tafsir domir binakiratin, mana bismi nakiratin, dengan isi nakirah. Ni isi nakirah. Ya tafsir bagi domir ni sini mana? Domir hu ni kena kepada ni dah. Tak. Sedikit nyoknya tak apa. Betul tak? Sedikitnya ni apa? Rajulan dah. Betul tak? Dan lagi pula dia kata, tunggu dia. Apa nak payah sangat tak? Tak. Lisan nakirah yang ba'dahu, makna ya jatuh kama dia pada domir.
Dah tak? Tapi mana ramai. Lagi pula isim nakirah yang mutabaqatin, yang muafakat, iaitu isim nakirah lil makna al-muradi, bagi makna murad. Isim nakirah ni yang muafakat bagi makna murad tu. Isim nakirah lagi yang mansubatin, yang dinasab ala tamjid, atas tamjid. Isim nakirah ni kena nasab atas tamjid. Nisbah ra. Dia tafsir bagi dhamir. Isim nakirah tadi yang muafakat tentang murad dia. Murad ada nak tu. Muka dhamir tu ke. Lagi pula tunggu dia sekali. Lepas tu dia kata lagi, alatab nahwu rubbahu rajulan, laki tu. Wa rubbahu rajulaini. Tak, kali kira dhamir kak, molek rubbahu mah, tapi ia ada tak ada tak. Ia jadi dhamir kak, ia mufrad muzakkar ya tak. Rubbahu rijalan wa rubbahu imra'atan, kali kira kak kena rubbaha lah. Tapi tak, rubbahu imra'atan, rubbahu nisa'an, laki tu dia kata. Makna dhamir tu dihu tu sama berlaku. Tapi kita mari pelik sikit tu lah. Muradu bihi. Dia mari situ kita bahasa muskil tak. Jadi kehendaki dengan dia dengan dhamir al-muzakkar, tapi apa juga mari au ghairuhu. Tak. Sebab kalau kita pakai au ghairuhu tu tak, maknanya makna dhamir tu ada lain lagi daripada muzakkar. Tapi boleh jadi juga tak? Boleh jadi kan? Boleh jadinya takutnya dia berlaku kerolik kenya lagu ni. Tak, boleh jadi juga yang mari rubah. Sebab kalau rubah munasabah apa? Ya dhamir ni imra'ah ni tafsir bagi dhamir dah. Sebab kalau kita dhamir hu, macam mari tafsir rajulan apa pun tak mau pakai. Dah, pergi dulu. Lepas tu dia kata gitu. Lepas tu dia kata tak. Wa yuhtamalu, dan diihtimal anna majruraha, akan bawa majrurnya, majrur bagi rubah. Majrur bagi rubah kena tahu. Dia panggil majrur. Tak. Majrur. Tengok betul tak? Majrur ni mira. Tadi majrur ni haraja ya tak? Ni jadi majrur dan boleh ihtimal. Ni. Diha ni dia kata sini tak? Tengok tak? Fi hadhi amsilati, pada ini misal, fi mahallin nasbin, duduk pada mahal nasab maf'ul laki tu. Tak? Boleh ihtimal ha ni dhamir ni majrur tak? Jadi maf'ul muqaddar. Dan tak bagi laki. Boleh ihtimal tu. Boleh ihtimal kita kata ia jadi majrur bagi rubah saja ya. Tak. Lagi pula apa nama ni tafsir dhamir rajulah. Dan boleh ihtimal hu sendiri ni jadi maf'ul muqaddar bagi laki tu belakang. So, tengok cara dia tak. Lepas tu dia kata lagi wa yutamadu, dan boleh ihtimal annahu akan bahasanya bahasa majrur. Mana hu ni lah. Tak. Fi mahalli raf'in, pada mahal rafu' mah mubtada'un. Boleh ihtimal hu ni jadi mubtada. Tak? Hu di gitu jadi mubtada. Payah tak kena? Wa jumlatu laki itu, dan bermula jumlah laki itu saat ni khabaruhu ialah khabarnya, khabar bagi mubtada. Jumlah ni lah jadi khabar bagi mubtada. Nak dengar tak? Wal aidu, dan bermula aid. Tak? Aid tu mahzufu di hadza, ai laki tu, sebabnya bila dia jadi khabar mubtada mesti dia kena ada dhamir yang kembali pada mubtada. Tu yang kena takdir laki tu. Jadi kalau kita nak pakai ibarat ayat kedua, yang akan jadi gini. Rubbahu ra. Rubbahu rajulan ra, laki tu ra. Akan tubik kan tak? Rubba huwa rajulan laki tuhu. Sebab hu ni mari pada huwa. Huwa ni mubtada. Ni jumlah khabar. Ni tamyiz. Mahaja. Sebab dia tempat raja ni. Tak. Huwa rubbahu, hu mari pada hu. Huwa. Huwa tu mubtada. Tak kira. Laki tu hu jadi khabar. Berapa? Maka dia kena ada dhamir. Takdir laki tu hu. Betul tak?
Jadi payah kau dah. Cuma hak kita muskil sikit tu lah. Hak muradu bihi. Muradu bihi rak. Dikanak kini dengan domi al-muzakkaru awwaru muzakkar. Tu kita muskil sikit. Sebab kali wa amisati wa amisat muzakkar laku. Rak. Kalau kita nak jadi muafakat dengan kaedah sedap gini deh. Rubbahara, rubbahum. Kalau jamak ke? Rubbahunna. Tapi tahulah takut kaedah dia. Sebab dia kata gitu dak. Rubbahu rajulan, rubbahu rajulaini, rubbahu rijalan. Tapi itulah dia mari hazard domi, domi rughaibatin. Domi pula mufradun, domi pula muzakkarun. Muradu bihi, dia tak ada wajah al-muradu dah. Cuma sifat dah. Muradu bihi dikehendaki dengan domi al-muzakkar muzakkar aw ghairuhu atau balik muzakkar ataupun lainnya lain pada muzakkar. Peh pada murak situ tu. Boleh jadi lagi domi je tu dak. Bukan kata takat hu saja dah. Nampak mana? Siapa boleh pergi juga kepada dak. Bihima atau bihim. Boleh pergi lagi. Kita pun sama berlakon tu lah. Ada bulan itu. Pada bulan pula. Ada darah. Tupuk je nampaknya. Lagu tu lah. Maknanya kita ambil itu dulu lah. Kita ambil hak haram harum sorok. Hak lain boleh kiyah lah. Maknanya boleh erok dengan cara ikut ayat-ayat ni. Banyak cara. Reh. Kalau kita kira, kalau kita nak pakai hak zahir ke, mana hu ni jadi majrur bagi rubah. Hak tu hak paling mudah sekali dah. Rajul dhamir bagi hu ni, rajul lain tafsir dia hu, dia tabiik. Gitu dah. Lelaki, apa tu jumlah lelaki tu ni jadi sifat pada rajulan. Lelaki yang telah berjumpa oleh aku. Tahu tak? Dan boleh kita pakai jadi mafhu ni, maf'ul muqaddam bagi laki tu. Dan boleh kita pakai hu ni jadi mubtada. Lepas tu laki tu belakang jumlah jadi khabar. Sebab apa? Sebab rubah ni menyerupai haraja zaidah. Rubah ni menyerupai haraja zaidah. Maka bila haraja ada, hu boleh buat mutak? Tak ada. Baru nampak tak? Nampak tak? Kata dia penting kan dia tak? Wahadi asyara. Ada ya ke sebelah dah. Penting tak? Sebab kalau kita tahu gini apa ya nak? Ayo nak gambar. Gandung rupa yang sebenar. Ibarat ya apa masa tu sikit lah. Sebab kalau kita kurang faham dia murah dulu lah. Kali yang mari dimisah ada murah ada biha ke tak? Masa je lah. Mungkin tak jelas bagi kita. Jelas bagi orang lain tu tak tahu tak? Cuma ya situ dia nak dhamir mufrad muzakkar tak? Kalau dah mufrad muzakkar maknanya kalau dhamir tu mufrad muzakkar tak payah dah bagi muradu bihi tu. Tak? Muradu bihi muzakkar au ghairuhu. Tak nak mari dah awwalu sebab ia nak kepada mufrad muzakkar. Wallahu a'lam bishawab. Syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ni ya. Ya. Kalau baca lalu tu tak payah. Habis kalau baca nak kira tu rasa
Terpayah sikit.